Biar betik. Hampa tahu tak ada tikus yang buru dan makan ular? Ini ialah tikus belalang, juga dipanggil tikus serigala. Orang putih panggil dia werewolf mouse. Nama saintifik dia Onychomys torridus. Tikus ni kecil saja, tapi dia ni antara pemangsa paling ganas di tengah gurun. Nak jumpa tikus ni dekat Amerika Utara sajalah, terutamanya di kawasan kering dan gurun. Tikus ni karnivor sejati tau. Depa suka buru belalang, lipan, kalajengking dan juga tikus lain. Bukan biasa-biasa nah. Depa ni pun boleh buru dan makan ular tau. Baru je ular jumpa tikus tu ingat nak makan, tiba-tiba dia yang jadi sarapan. Hak jenis-jenis berbisa ni jugalah yang dia paling suka. Selain refleks laju, dia juga kebal dengan bisa binatang-binatang ni. Yang buat orang panggil dia werewolf ni sebab tikus ni suka melolong macam serigala tau. Tapi tak ada lah bunyi macam serigala, bunyi tikus lah. Depa buat macam ni untuk habaq kat semua binatang yang dia abang long kawasan.